Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda semua akan mempelajari tajuk mengenal pasti cara mengedit teks di dalam Microsoft Word. Di bawah tajuk ini, saya akan kongsikan 5 tutorial bagi tetapan format teks untuk membantu anda mengedit teks di dalam dokumentasi harian dengan lebih cepat, kemas dan profesional. Di akhir video ini, anda dapat menerangkan penggunaan perisian Microsoft Word bagi menghasilkan dokumen. Tutorial pertama, menukar font, saiz dan warna teks. Langkah pertama, pilih teks yang ingin diubah. Kemudian, pergi ke bahagian Home. Di sini, anda boleh memilih jenis tulisan. Contohnya, dari tulisan asal Calibri ditukarkan kepada tulisan Arial. Seterusnya, membesarkan atau mengecilkan saiz teks. Terdapat 2 kaedah yang boleh digunakan. Kaedah pertama, klik pada bahagian ini dan pilih saiz teks yang dikehendaki. Kaedah kedua, klik pada A besar untuk membesarkan saiz teks dan klik pada A kecil untuk mengecilkan saiz teks. Untuk menukar warna teks, klik pada bahagian ini dan seterusnya pilih warna mengikut kesesuaian dokumen. Tutorial kedua ialah menggunakan font styles. Microsoft Word menyediakan pilihan seperti bold untuk menebalkan tulisan, italic untuk mencondongkan tulisan. Contohnya, untuk perkataan bahasa Inggeris yang digunakan dalam teks bahasa Melayu. Dan underline pula untuk meletakkan garisan di bawah teks. Fungsi-fungsi ini membantu menekankan isi penting supaya dokumen lebih jelas dan menarik untuk dibaca. Tutorial ketiga ialah change case. Fungsi ini membolehkan anda menukar huruf kecil kepada huruf besar atau sebaliknya tanpa perlu menaip semula. Contohnya, mari kita tukarkan tajuk ini dari huruf kecil kepada huruf besar. Mudah dan pantas, bukan? Tutorial keempat ialah highlight teks. Fungsi ini adalah untuk menyelahkan maklumat penting dalam dokumen. Pilih teks, kemudian klik ikon teks highlight color. Anda juga boleh memilih warna highlight yang diinginkan. Tutorial kelima ialah drop cap. Fungsi ini biasanya digunakan pada permulaan perenggan untuk menghasilkan huruf pertama yang lebih besar dan menarik. Ia sesuai digunakan dalam laporan, artikel mahupun buletin. Langkah pertama, klik pada perenggan yang dikehendaki. Kemudian, pergi ke bahagian Insert, klik pada fungsi Drop Cap dan pilih jenis yang dikehendaki.